Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni kita dipertemukan dalam satu program konvoi yang mana konvoi kita pada hari ini insya-Allah akan ke Padang di Bagan untuk himpunan hijau peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudah hadir. Abang Man selaku pengarah ARC Pulau Pinang mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian. Moga Allah Subhanahu Wa Taala saja yang membalas jasa-jasa sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian kerana keikhlasan kita untuk kita berjuang, dan ini merupakan, kita harap merupakan salah satu daripada amal-amal soleh yang insya-Allah akan diterima dalam dan kita kena ingat juga bahawa sukan bermotor ni boleh kan, cuma pihak bagi kena dengan cara. Dan insya-Allah ARC Penang ada beberapa lagi perancangan untuk bagaimana kita nak menggunakan bakat-bakat yang saudara-saudara ada, yakni bakat menunggang motosikal. Jadi apakah cara yang terbaik, cara yang sesuai, yang mana dituntut dalam Islam untuk kita nak guna kan. Jadi sekarang ini kita sedang tunggu Ketua Pemuda kita Ustaz Nasruddin dan juga Ustaz Husni, yang mana program-program ni konvoi ni akan bergerak insya-Allah dalam, kita kata lebih kurang dalam 5 minit lagi. Jadi video tolong roll on, tengok macam mana kita punya motor-motor yang ada ni. Sebahagian daripada masya-masya yang akan lead program ni yang nama masya-masya ni terdiri daripada ARC Pulau Pinang, yang mana kita Abang Man selaku pengarah ARC Pulau Pinang mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang mana kita berjuang ni kan. Jangan kata ni minyak motor pun kita tak ni, kita tak ada siapa sponsor, tak dibayar kan. Tapi apa pun kita menuntut kan, kita mengharapkan supaya Allah Taala redha dengan perbuatan kita ni kan, dan memberkati usaha yang buat kita ni dalam untuk syiar kita menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu saja kot. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Dalam Malaysia ni kita hijaukan kita kepada semua pemuda-pemuda, ayo kita hijaukan bumi ini. Kita hijaukan Cause there is just one cue that they know for.
Indonesia.